Bila buka pintu, dua-duanya bagi pengalaman yang sama. Ruang yang tinggi dan bertingkat-tingkat, cukup untuk macam-macam jenis barang dapur. Ada rak untuk barang kering, ada rak untuk letak botol, ada rak untuk barang paket, dan yang paling best, almari dapur ni ada rak di bahagian pintu. Rak pintu ni antara features paling berguna. Letak sos, seasoning, botol kecil, minyak zaitun, semua nampak jelas. Bila masak, tak payah lagi selongkar laci bawah pada tabletop. Satu lagi persamaan yang ketara, almari dapur memaksimumkan ruang menegak. Kalau dapur kecil, kabinet ni tak makan ruang lantai tapi dia naik ke atas. Memang menjimatkan ruang dan buat dapur nampak luas walaupun barang sebenarnya banyak. Dari jauh pun almari dapur ni bagi impression dapur kemas dan premium. Bila test letak barang, almari dapur ni terasa kukuh. Rak dia tak melendut walaupun penuh dengan barang dapur atau botol-botol berat. Struktur dalaman versi 1 dan 2 pintu sama-sama stabil sebab binaan rangka dia serupa. Pintu pun smooth bila buka tutup sebab ada roda bawah